Pertama, dia tak faham industri minyak global atau sengaja memutarbelitkan fakta untuk main politik murahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Sahabat-sahabat, tular sekarang berkaitan dengan laporan dan tulisan, bahkan kritikan sebahagian pihak yang kononnya terdapat 329,000 tong ataupun 52.311 juta liter diesel dari Malaysia masuk ke Filipina. Bunyinya sangat hebat dan sangat menakutkan. Seakan-akan Malaysia menjual minyak diesel ke negara lain, tatkala kita juga sedang mempunyai kenaikan harga. Tapi hakikatnya saya ingin beritahu itu satu laporan yang tidak benar dan tidak betul. Saya ingin berikan sedikit penjelasan dan perkongsian. Kenyataan rasmi kerajaan Malaysia melalui M10 ataupun Majlis Tindakan Ekonomi dan Petronas, mereka menyatakan tiada sebarang jual beli diesel antara kerajaan Malaysia ataupun Petronas dengan kerajaan Filipina. Saya ulangi supaya jelas kepada semua. Tak ada. Zero. Jadi kalau bukan Malaysia yang jual, diesel itu datang daripada mana? Kenapa pula ada laporan di Filipina wujudnya jualan dan sampainya bekalan kepada mereka? Inilah sahabat-sahabat fakta yang kadang-kala sebahagian orang politik malas ingin cerita. Diesel itu milik satu syarikat yang bernama Vitol, syarikat dagang minyak antarabangsa dan berpusat di Singapura. Sumber minyak pula datang daripada India dan Asia Utara. Jadi, bukan diesel milik Malaysia yang dikeluarkan oleh Petronas ke ataupun milik negara Malaysia. So, mungkin persoalan yang timbul, macam mana pula Malaysia, nama pula timbul dan disebut? Ini bahagian yang paling ramai cuba untuk mengelirukan dan menjadi keliru. Minyak itu lalu melalui perairan Malaysia. Dalam industri minyak, ada satu proses yang dinamakan ship-to-ship transfer. Maksudnya, kapal itu memindahkan minyak ke kapal yang lain, dilakukan di atas laut, dan Malaysia memang antara lokasi utama untuk operasi dan transfer yang dikatakan itu. Jadi, apa yang sebenarnya berlaku? Maksudnya, minyak sampai di kawasan perairan Malaysia. Sampai kawasan itu berlakunya pemindahan antara kapal ke kapal. Setelah selesai, yang datang daripada luar itu pindah ke kapal yang ingin pergi ke Filipina, maka mereka masukkan dan selesai, maka berjalanlah transit itu ataupun transportation itu daripada perairan Malaysia untuk teruskan perjalanan ke Filipina. Itu sahaja prosesnya. Maksud dia apa? Yang berlaku adalah transit, bukan ekspor. Masalahnya bila orang dengar diesel dari Malaysia, dan itu juga berlaku report yang ditulis, mereka terus akan ada satu pemikiran, oh Malaysia ada lebihan minyak. Kerana ada lebihan minyak itulah Malaysia jual pula ke luar negara. Dan Malaysia pula mempunyai kaya dengan minyak yang melimpah ruah. Sedangkan realitinya dalam keadaan sekarang, Malaysia menggunakan lebih banyak minyak daripada apa yang dihasilkan daripada bumi, iaitu bumi Malaysia. Kita masih lagi mendapatkan minyak daripada luar. Dan tahun lepas sahaja, import berbilion ringgit berbanding dengan penghasilan yang dikeluarkan. Maka, naratif yang cuba untuk dibawa, kadang-kadang ada persoalan di kalangan para pemimpin pembangkang juga. Dan saya tahu ialah menyebabkan kekeliruan yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini yang saya nak cakap terus terang di sini sahabat-sahabat. Kalau ada pihak guna isu ini untuk serang kerajaan Madani, ini menunjukkan ada dua perkara. Pertama, dia tak faham industri minyak global atau sengaja memutarbelitkan fakta untuk main politik murahan. Dalam dunia hari ini, logistik global yang sangat kompleks, bukan semua benda yang lalu negara kita adalah milik negara kita. Namun, ialah dalam keadaan ini untuk mendapatkan kredit politik dalam mengkritik kerajaan, isu sepele, isu yang sangat mudah begini, mampu memantik perasaan dan emosi rakyat. Jadi, ingat fakta penjelasan saya kali ini. Bukan semua minyak yang singgah melalui perairan negara kita itu adalah minyak milik kita. Kedua, bukan semua yang datang dari Malaysia bermaksud Malaysia yang jual, pemilikan Malaysia. Bezakan antara transit minyak dengan tuduhan ekspor diesel tempatan ke Filipina. Sangat berbeza.
Kalau nak berpolitik, biarlah berpolitik dengan fakta. Jangan politik dengan cerita separuh masa. Benarlah sahabat-sahabat, kejujuran dan bersikap jujur adalah sesuatu yang sangat mahal harganya dalam zaman ini, khususnya ketika konflik yang melanda seluruh dunia. Terima kasih.